Okey geng, korang tahu tak? Tahun depan, harga petrol RON 95 mungkin tak sama untuk semua orang. Kerajaan tengah rancang nak laksanakan sistem penyasaran subsidi RON 95 dan kalau jadi, harga minyak dekat pam nanti akan mencerminkan realiti pasaran. Macam mana sistem ni dia akan berfungsi? Senang je, dia akan ada dua harga. 85% rakyat Malaysia masih akan dapat subsidi macam biasa. Jadi, harga RON 95 untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana kekal RM2.05 seliter. Tetapi, untuk golongan T15 iaitu 15% rakyat yang berpendapatan paling tinggi, harga minyak dijangka naik ke RM2.75 seliter. Kenapa kerajaan nak buat macam ni? Sebab kerajaan nak pastikan subsidi sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan dan pada masa yang sama kurangkan beban kepada kerajaan. Kalau ikutkan perancangan, sistem ni dia akan mula pada separuh kedua tahun 2025 dan pengumuman rasmi mungkin keluar suku pertama tahun depan. So, apa pendapat korang? Adakah sistem dua harga ini akan bantu ekonomi negara atau mungkin ada kesan lain yang kita kena fikir?